24 jam dah berlalu sejak serangan ke atas sumur dan kita dapat satu persatu Ya, betul bro. Saya pun marah jugalah bila tengok apa yang dah berlaku pada pejuang-pejuang sumut kita telah ditahan di rejim Israel, rejim Zionis. Mereka ni memang cukup biadab. Saya nak beritahu tuan-tuan semua, saya respect pejuang-pejuang yang pergi ke Palestin baru-baru ni, yang mana kita panggil pejuang sumut. Mereka sebenarnya dalam satu pandangan kita tengok usaha mereka nak mengantarkan makanan, dan Israel ingat mereka telah berjaya menahan kapal-kapal ni. Tapi Israel perlu ingat, dia orang ni berani mengorbankan nyawanya semata-mata nak tunjuk perangai rejim Zionis yang sebenarnya. Bila selama ni kita tengok apa yang berlaku, mungkin cerita-cerita pada Israel seolah-olah mereka benar. Mereka mengatakan Palestin, Hamas dan begitu bergaya dan jahat dan sebagainya. Tapi akhirnya, bila pejuang-pejuang sumut ni sendiri telah turun padang, mereka juga telah ditawan, membuktikan kepada dunia luar bahawa biadabnya rejim Zionis ni. Mereka ni tidak kira apa saja, siapa saja yang menghalang apa yang telah mereka cuba lakukan oleh pasukan mereka untuk menganiaya rakyat Palestin. Akhirnya telah terbukti mereka telah menganiaya juga rakyat-rakyat seluruh dunia yang datang berjuang untuk nak menyelamatkan Palestin daripada teraniaya, daripada apa yang berlaku dengan rejim Zionis sama ni. Jadi tuan-tuan, saya nak tengok, saya minta tuan-tuan terus keluarkan video untuk memberitahu yang mana kita semua telah nampak apa yang telah berlaku, yang mana kezaliman Palestin telah berleluasa. Bukan sekat rakyat di Gaza, di Palestin, orang-orang awam di seluruh dunia yang hanya mengantar bekalan nasi pun telah mereka tangkap. Ini membuktikan bukan Hamas yang jahat, bukan Palestin yang jahat, tapi rejim Zionis yang zalim dan jahat. Semua orang yang mempertahankan hak masing-masing telah dianiaya dan dibawa ke penjara. Kita tunggu berita seterusnya. Assalamualaikum.